Oh yo, ada jiran baru lah. Oh, besar kat lori ni. Tanya je lah. Assalamualaikum bang. Salam. Oh, abang jiran baru saya ni. Ha. Oh bang, saya tengok lori tu macam besar bang. Bang ambil company apa bang? Oh, saya ambil company WNT. WNT? Hmm. WNT tu apa bang? Oh, WNT ni adalah servis untuk mengangkat barang dari satu tempat pergi ke satu tempat. Banyak package. Oh, yang ni abang ambil package yang mana? Oh, saya ambil package yang 3 tan. Untuk saya cukuplah 3 tan tu. Tapi dia ada banyak pilihan yang lain juga. Berapa harga dia bang? Berapa harga untuk 3 tan tu? Harga 3 tan tak silap saya RM750. Oh, murah juga Murah berbaloi sebab dengan apa yang ditawarkan dengan harga tu memang sangat berbaloi. Cara diorang bekerja okey abang? Cara diorang bekerja semua okey. Okey, tak ada masalah. Senang untuk saya lah berkomunikasi sama. Diorang pun jenis sporting. Diorang jaga barang betul-betul barang Dia lah? jaga barang betul-betul. Memang dia wrap cantik barang tu. Dia jaga betul-betul. Macam dia jaga barang diorang sendiri. Sorry lah, saya penat sikit lah. Kemas. Oh, kalau macam tu macam mana Cepat sikit boleh tak? macam saya- Banyak lagi saya nak kemas ni. kerja tu macam mana saya nak order bang? Kamu buka je ni. Apa ni nama dia tu? WN tu. Nanti apa-apa semua detail semua dia kasi. Oh, okey. Baik. Okay, terima kasih bang. Sama-sama. Alright. Okay, saya busy ni.